Macam mana bang? Seminggu pakai tayar Swallow, okey tak? Okey sangat. Grip sedap, corner best. Overall, saya puas hati. Sebelum ni saya pakai tayar standard je. Tapi bila dah lama-lama, rasa licin lah. Bila atas line putih, rasa bahaya. Member saya ada recommend tayar Swallow. Tengok bunga dia cantik. Saya pun terus beli, tak fikir panjang, terus tukar. Ni, dah seminggu saya pakai. So far, tak ada masalah. Bagi saya lah kan, tayar ni, time corner paling sedap. Lagi-lagi bila jalan tengah panas. Tayar belakang, saya pakai 90-80. Besar sikit dari standard. Time jam tu, nak menciluk, senang lah. So, kepada siapa-siapa yang tengah cari tayar tu, saya recommend Grip Pro daripada Swallow.